على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Minggu ni gila tafsir pada kata badi'us samawati wal ard di muka 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Demikianlah 3 ayat. Ayat yang ke-117 hingga ke-119. Dalam ayat ini Allah duk sebut kekuasaannya, yang dia boleh menjadikan, mengadakan langit dan bumi. Lagi pula mengadakan langit dan bumi dengan tidak ada contoh. Itu setengah daripada ayat yang lagi akan datang sebut. Baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ard. Itu betul keidafah tu badi'u kepada as-samawat. Orang mengaji kaedah, dia terjemah iyalah. Tu isyarat dah tu. Orang mengaji kaedah ya ada ya faham dah tu. Sebut kata iyalah, padahal apa nama ni dalam ayat tak ada. Terjemah iyalah tu.
Ni dah isyarat kepada kata satu jalan nak bawa badi'us samawati wal ardu di segi i'rab orang panggil jadi khabar bagi mubtada yang mahzuh. Dalam cakap dalam kalam ni tak lagi dah ia ada mubtada khabar, dia ada fa'il. Kalau susun daripada mubtada khabar orang mengaji panggil jumlah ismiyah, dia panggil lagi tu. Tapi kalau susun daripada fa'il dan fa'il orang panggil jumlah fa'liyah. Itu cara panggil dalam bahasa demo, bahasa Arab tu. Kalau gitu di sini orang panggil jadi khabar bagi mubtada yang mahzuh. Takdirnya huwa lah kalau sekira-kira agak. Abad tu dia terjemah kata iyalah. Cuma itu dah. Ya, asalnya huwa badi'us samawati wal ard. Itu cara kaedah. Apa bahasa kita? Badi'us samawati wal ard. Iyalah. Apa iyalah? Yakni Allah tu. Kalau Arab gak huwa iya Allah tu ialah Tuhan yang menjadi. Itu dia. Tuhan yang menjadi. Yang menjadi. Yang menjadi, yang mengada. Itu dia. Buat mengada daripada tak ada beri ada. Itu menjadi. Benda tak ada buat ada. Menjadi apa? Ialah Tuhan yang menjadi tujuh, yakni akan tujuh. Orang panggil idafah badi'u kepada as-samawat, idafah kepada maf'ul dah. Menjadi tujuh, menjadi akan tujuh lapis langit dan bumi. Tuhan ialah Allah ni Tuhan yang buat ke tujuh lapis langit dan bumi. Yang kita duk celak mata tengok kita naik ke atas nampak langit duk ada dah. Kita duk berjalan di atas bumi pun ada dah. Mari mana kalau kita tanya? Sedangkan kita celak mata dah ada sedia dah. Dah itu. Celak mari tengok langit ada. Bukan nak panggil langit itu kita baru belajar boleh kata je. Sekarang kita boleh kecek, kita kenal. Orang tua tunjuk kata ni apa weh? Langit, kita pun langit. Ni gapo bumi, kita pun bumi pandai. Walaupun kita celak mata tengok ada dah, tapi oleh kerana dalil-dalil dan tanda-tanda benda ni bukan benda sedia. Langit bukan benda sedia. Ni kita pulai balik kepada dalam pengajian usul. Bumi bukan benda sedia. Kerana dia ada berubah. Langit ada berubah. Bumi pun ada berubah. Tanda kata bukan sedia. Dah bila kata bukan sedia, perkara tu bukan kata dulu tu dia ada dulu lagi dah. Bukan kata bahasa ada sedia dak. Lepas tu kita faham dah kata langit bumi ni dulu dia tak ada. Faham situ dulu. Wirti situ dulu. Wirti kata langit bumi. Kita ambil hak ni dulu kerana kita maklum besar ni benda ni kan. Bumi yang kita duk jijak berjalan ni. Duk pergi kata-kata langit duk ukur atas kepala kita ni. Dah itu. Walaupun kita celak mata benda dah ada dah. Bumi ada dah. Lepas tu kita nak kata ni dia baru payah juga. Dia kena tengok dalil-dalil. Kita tegak dulu kata langit bumi ni bukan sedia. Langit bumi ni kena kepada benda baru. Benda baru. Ambil dalil mana? Dalil kita tengok tanda-tandanya. Setengah daripadanya panggil berubah. Diri langit, diri bumi tu berubah. Apa berubah? Berubah daripada ada kepada tak ada. Daripada bergerak kepada dia. Itu baru tu. Benda kalau duk bergilir gati di antara ada dan tak ada, ada tak ada. Tu bukan benda sedia. Orang panggil benda baru tu. Begitu juga duk bergilir gati di antara gerak dia.
Ada kala gerak, ada kala dia. Tu chair tu kata bukan benda baru. Artinya benda tu bergerak ialah baru. Benda tu dia ialah baru. Nampak tak? Tu setengah daripada kita nak ambil tanda mudah-mudah. Berubah. Tiap-tiap yang berubah itulah baru. Berubah dia. Gerak dia. Kalau kita cuba kita tengok. Langit gerak ke dia. Kan kata dia tengok cakung dia tak. Bumi dia, baru tu. Tu tanda kata baru dia. Cek mana kata baru langit tu? Cek duduk dia. Cek mana? Mana tanda kata bumi tu baru? Duduk dia tak bergerak. Pas hidup dia kabar-kabar gerak. Apa gerak? Tu utuh turun duk bergerak tu. Kadang-kadang gepar bumi. Tu nak ayat kata baru. Kalau benda bukan baru, dia tak boleh lagu tu. Dah kalau gitu kita menetap dah kata langit bumi ni baru. Artinya langit bumi walaupun kita celak mata ni tengok dah ada dah, kita sepenuh-penuh yakin kata dia ni dulu tak ada. Tu kita nak cari tuai. Penuh-penuh yakin kata dulu tak ada. Sebab apa dia baru? Benda baru ada selepas tak ada. Supaya kita ni kita manusia dulu kita tak ada kan. Baru ada berapa tahun je. Tak ada. Kalau gitu dulu langit bumi tu tak ada. Bila kata tak ada, nak ada dia tu siapa dia duk buat? Siapa dia duk mengada? Siapa dia duk merekah? Ni ialah siapa dia iaitu Allah Taala. Ni dalam ayat ni nak ayat ni. Allah lagi pula dia kata tengok. Badi'us samawati wal ardh. Ialah Allah tu Tuhan yang menjadi, yang mengada. Yang menjadi, yang mengada 7, yakni akan 7 lapis langit. Tak kira langit 7 lapis tak. Dan bumi pun ada 7 lapis. Hingganya ia berlain sikit, ia bertekah sikit langit dengan bumi ni. Allah Ta'ala buat langit 7 lapis dengan rupa renggai. Renggai di antara langit-langit ni. Daripada dunia naik ke langit ada renggai. Naik yang langit yang pertama. Daripada langit yang pertama nak naik pula langit yang kedua, renggai pula di situ. Ada gua di celah tu. Ingat siapa kata 500 tahun berjalan kaki ke? Jarak jauh di antara dua langit. Langit ke langit tu. Ada pun bumi ni Allah Ta'ala jadi 7 lapis juga, tapi rapat-rapat. Rapat macam kalau kita nak tengok kat supaya tepung kosu. Tepung kosu berlapis lagu tu dah langit apa yang bumi tu hai buat. Dia tak ada ua di celah. Sebab tu kalau datang dalam ayat, ayat dia datang sebut buku langit, dia orang betulkan jamak balik. Tengok di sini. Badi'us samawat. Orang mengaji kata jamak. Jamak muannas saling. Menunjuk di atas banyak. Adapun wal ard mufrad. Tak ada kata wal ardina, tak ada kata gitu dak. Apanya? Bukan nak ayat kata bumi ada so. Maknanya bumi 7 lapis juga, tapi oleh kerana dia rapat-rapat bila kata so. Dia rapat-rapat, tak ada renggih. Kita tengok ibarat, tengok cara Allah Taala susun dah. Baik. Ialah Allah Tuhan yang menjadi 7 lapis. Ada juga tengah-tengah kecek petala. Petala tu lapis dah. Petala langit, petala bumi. 7 lapis langit dan bumi. Ni hak hebat ni. Menjadi tu takluk. Menjadi dengan tiada contoh dahulu. Itu nak tafsir makna badi', kalimah badi'. Bada'aya bada'u. Kalimah badi'. Apa badi'? Buat satu perkara, buat dengan tidak ada contoh. Orang panggil apa? Buat la ala misalin sabaqah. Buat satu benda tidak ada contoh. Ni hebat tak hebat ni?
Tak kira kita ni manusia kalau nak buat satu-satu perkara ya ada contoh dah. Sama ada contoh dalam surat hak sudah tulis siap dah, ataupun contoh di dalam otak fikiran kita duk buat begitu begini. Kalau nak kecek mudah-mudah gak, orang bersela ni gak orang panggil plan. Tak kira ada pengajian suku. Orang panggil pengajian gabah wik sawaka tak? Wik sawaka, wik sawak, ngaji wik sawak. Mahal gaji tu puluh-puluh ribu. Kadang-kadang naik juta dah kalau projek besar. Sana panggil engineer. Nah, so plan dia nak buat ni. Bangun ni tapak hanya ni, nak pakai besi besar ni. Ya ada plan siap-siap tu. Tiap besar ni. Terima ke berat test tara ni. Tu ke penggerap 6 nak. Tara mana? Nak pakai berapa lapis? Pakai hotel berapa lapis? Beratus-ratus lapis. Tapak hanya ni nak pakai. Semua tu ada contoh. Ada plan. Nah, nak buat rumah besar no, ada plan. Buat lagu mana weh? Nak perabung macam mana weh? Perabung kokai ke perabung panggung roye ke lagu mana? Dia jangan. Tu kita. Ada buat Allah Ta'ala, ia buat langit bumi tak ada contoh. Allah bijak. Tak ada contoh sikit habuk. Bukan kata kita tengok situ, molek weh buat gini dak. Tu badi'. Tuhan yang membid'ah. Hak kita duk panggil berkecek bid'ah ni, ialah dah kelimah ni dah bada'a ya bada'u. Apa dia? Buat tidak ada contoh yang merekoh. Yang mereka kita panggil. Kadang-kadang kita panggil, kita kata ke budak, besi budak buah sikit dia buat apa-apa gak pandang mereka dah ni lah. Dia ambil bedong keduk demai, kita tengok orang tua tengok ni kadang-kadang tak fikir hak dia buat. Sebab tu kita kata dia, budak ni yang rekahnya pandang sengerti. Dia mereka apa weh? Tu mereka. Tu rekaan. Tiap-tiap perkara yang buat tidak ada contoh, orang panggil mereka, orang panggil bid'ah. Orang panggil bid'ah, kerja bid'ah. Sebab itulah tiap-tiap perkara yang kita buat zaman sekarang. Apa? Zaman sekarang yang berlaku, zaman tak ada nabi ni. Kita buat, kita berlaku perkara yang tidak ada di zaman nabi dulu. Orang panggil mereka-reka. Hak tak ada berlaku di zaman Nabi, panggil mereka, rekaan. Benar rekaan tu panggil benda bid'ah. Panggil. Ni Tuhan bid'ah Tuhan ni. Bid'ah dia. Apa bid'ah? Yang buat langit bumi tak ada contoh. Tuhan ni bid'ah. Tuhan buat perkara bid'ah. Tu dia. Jadi kalau kira agak benda-benda yang tidak berlaku di zaman dulu, kemudian kita buat di hari ni, itulah orang panggil perkara bid'ah. Tu panggil lain nama. Lepas tu nak termasuk kata haram halal, kena betul dengan syarak dah lah. Kena kira syarak pula. Syarak kata gana hak berlaku ni walaupun tak ada di zaman Nabi hari tu, tapi kaedah-kaedah tu ada dak nak masuk tengok. Ada masuk tak panggil bid'ah. Pada rupa panggil bid'ah, tapi pada hakikat sebenar bukan bid'ah. Gak benda lagu ni lana-lana. Belambok benda lagu ni. Pada rupa nampak bid'ah, tapi kalau kira sengerti betul dengan syarak gini tak panggil bid'ah. Bukan bid'ah wajib buat ada. Cuba kita tengok Quran. Ada tak berlaku di zaman Nabi hari itu? Pesim buat sebuah ini, tak ada. Tak ada. Sebab dilarang. Hadis-hadis dilarang, panggil hadis-hadis. Quran ditulis. Tu dia. Nak hipung buat sebuah tak ada di zaman Nabi, tulis di atas belulang, di atas pelepah tamar, di atas batu gitu ya. Mari ke zaman Nabi tak ada dah. Mari ijtihad para sahabat bergapo untuk nak tulis. Jadi sebuah. Hatta kau ni. Tu gapo tu? Buat Quran jadi sebuah setengah daripada mereka-reka di zaman Nabi tak ada reka buat sebuah-sebuah itu. Bid'ah. Apa nak kata haram itu? Sudah lalu. Kalau mek zuhir ayat, mek umum ayat dah. Umum hadis mari kata wa kullu bid'atin dalalah sia. Kullu muhdatsatil umur. Apa nama? Tiap-tiap perkara yang mengada-ngada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap perkara yang mengada-ngada, yang mereka-reka yang tidak ada di zaman dulu,
orang panggil bid'ah. Tiap-tiap bid'ah ialah sesat. Kalau gitu hipung Quran buat sebuah ialah sesat, masuk neraka belaka. Tak ada seorang pun masuk surga. Kita bakat dia baca Quran sebuah ni belaka dah itu. Tak kira dah orang kata bid'ah baca ni juga. Dah gerak dah buah habis. Tu badi' bid'ah. Dimakianlah hak lain-lain lagi nah. Tengok tambah baris, tambah huruf, tambah titik. Asal huruf Quran tak ada titik, tak ada baris. Huruf ba, huruf ta, huruf sa sama, 3 huruf nampak rupa sama. Huruf jim, huruf ha, huruf kha sama. Mari kalian dia kerana sahabat dia baca dengan ingat. Baca dengan ingat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Nak kata al-jamdu, al-khamdu. Tak ada. Dia ingat. Lepas tu mari awak bimbing orang ke dia. Takut. Pergi silap baca. Tandalah titik. Bubuh titik. Kalau titik di bawah orang panggil jim. Kalau titik di atas orang panggil kha. Kalau tak ada titik pun di bawah pun tak ada. Atas pun tak ada. Orang panggil. Panggil ha. Orang panggil ha. Dah itu. Tu bid'ah. Bid'ah. Sebab tu tak boleh kita nak ambil hadis tu mari borang belaka gitu selerak tabak habis. Selerak habis. Nah, ni macam-macam kita pesi buat mengaji, pesi cara sekarang cara ada kelas, cara sekolah. Jalan belaka tu, tak ada belaka. Nak pakai bid'ah tak? Bui CJ, bui cuk tu, cuk ni. Bid'ah belaka Nabi kita tak ada WCJ. Muhbih dah kata Quran. Baik, sadah. Tak ada bid'ah belaka. Lepas tu kena wibah nak panggil bid'ah satu-satu. Ulama rakyat kata bid'ah dalalah tu perkara yang mengada yang cerangah dengan syarak. Ambil situ sudah. Tiap-tiap perkara mereka yang tidak ada di zaman Nabi kita buat di hari ini cerangah dengan syarak. Walaupun kita tengok pada rupa bid'ah, pada rupa zahir, pada luar panggil dia bid'ah, tapi cerangah tak pada syarak, tak cerangah, tak panggil bid'ah. Contoh kita buat maklub sebab kita betul tengok kelimah perkataan buat maklub. Apa buat maklub? Buat jamu tu jangan buat maklub dah. Tengok orang buat jamu baca zikir-zikir, lepas tu baca kisah-kisah Nabi. Baca kulhu. Kak kepo kita tengok sosok. Baca Quran, baca kulhu Allah. Zaman Nabi ada berlaku tak? Ada berlaku. Syarak larang kena baca kulhu, tak ada larang. Bukan sunat itu baca. Berzikir mengatik la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh pahala tak? Boleh pahala. Syarak larang ke tak? Tak ada larang. Baca kisah. Syarak larang ke? Tak ada larang. Dalam Quran duk royak kisah Nabi Yusuf, kisah Bani Israel, macam-macam duk royak. Apa ni bari-bari ke? Tak ada larang. Tapi rupa buat lagu tu orang panggil tak ada di zaman Nabi. Rupa panggil tu. Ada pun baca Quran. Ada lah berzikir ada. Tu tengok sekaligus tu rupa bid'ah. Tapi sebenarnya bukan bid'ah. Sebab tu dia duk buat. Tu dia dah. Baik. Ni kelimah kita berjumpa ni badi'. Tuhan lah yang bid'ahkan. Apa dia? Buat langit bumi tak ada contoh. Dia kata tu. Dengan tiada contoh dahulu. Tak ada contoh hak dulu. Bukan kata dia ditiru di lain. Tidak. Baik dah. Kemudian firman dia lagi. Wa idza qada amra. Dan apabila berkehendak. Qada dengan makna arada. Ya qada ada satu makna lagi dengan makna bayar. Qada udain, bayar hutang. Bila kata kita berhutang, kita bayar. Tu panggil qada juga, mana tunai hutang. Qada semaya, macam kita luput semaya nak qada tu bayar. Ada pun qada di sini dengan mana arada, iradat kehendak. Dan apabila berkehendak menjadi ia Allah, berkehendak menjadi akan suatu pekerjaan. Bila Allah Ta'ala nak buat satu-satu benda, tu mudah-mudah kita ambil pitah. Manakala Allah Ta'ala nak buat satu-satu benda, fa innama yaqulu lahu, maka hanya berfirman ia. Allah Ta'ala kata ya, berfirman ia Allah,
baginya, bagi perkara tu. Tuhan kata bagi perkara tu kun. Tuhan kata gitu ya. Apa bahasa kita? Jadi olehmu. Apa Tuhan kata gitu fayakunu, maka tu kita tu nampak jangan sebenarnya silap tulis. Salah kita buat tu. Yang naknya maka jadi ia buengan wengo nganu tu boh dah ngayo. Bagi sikit kita tu. Maka jadi ia. Maka jadi ia perkara tu. Cuba kita kira. Kita ambil betul-betul terjemah. Betul-betul kita faham terjemah, tak usah duduk main kaedah lagi. Selerak selalu. Ni nak ayat kata Quran bukan semata-mata kita terjemah, ambil faham lalu bukan. Dia kena pakai kaedah. Pakai kaedah mubalarah, bukan cek pe lagu ni panggil po tasbih ke bergapo. Nah. Cuba kita kira tengok. Tuhan kata wa iza qada amran, apabila berkehendak menjadi akan suatu kerja. Bila kata dia nak buat satu-satu benda. Contoh, kita misal lah Tuhan nak buat langit. Bila kata Tuhan nak buat langit, fa inna ma yaqulu lahu ya. Maka hanya sekadar ni ya, berfirman ia baginya. Sekadar kata ia kata. Kata bagi perkara, bagi langit sana ni. Kalau dia nak buat langit, dia kata ke langit tu. Kata kan tak? Kun, dia tuju ke langit. Jadi olehmu. Pada dia kata gitu lah. Fayakunu, maka jadilah ia. Jadi satu benda tu. Kita faham di sini ni. Benda tu nak ada dengan berapa? Kita main musuh sikit. Semata-mata kita ambil ayat kita faham baca terjemah ni. Tak saya kira kaedah lagi? Cuba jawab sikit. Bila Tuhan dia kata di sini, bila kata Tuhan kehendak nak buat satu perkara, sekadar Tuhan kata mu jadi, dia pakai jadi lalu dah. Kalau gitu contoh kata langit, Tuhan nak buat langit, Tuhan kata ya jadi mu langit, langit pun jadi lalu dah. Kita faham lagu mana? Faham lagu mana? Bila faham betul-betul lalu dah sini. Kalau kita nak faham betul-betul selalu dah. Tapi tak kena lah faham betul ni, tak kena. Kalau turut faham betul dengan ayat ni tak kena. Salah kalau pegang dengan zuhir ayat. Bila kata Tuhan nak buat satu perkara, pada Tuhan kata ya, mu jadi, ya apa jadi dah. Artinya dia jadi guna. Jadi sekaligus. Tak jadi sekaligus. Dia nak kata langit ya. Bumi kata suku pula. Gini. Kita faham daripada ayat ni langit jadi tu Tuhan buat ke Tuhan kata? Boleh langit tak ada. Masalah kita ambil contoh kata langit satu perkara saat ni kan. Kita misal kata langit, bila kata Tuhan nak buat langit, Tuhan kata ya, mu jadi langit. Langit buat jadi. Jadi lalu langit. Anak tanya kata langit jadi dia ada dia tu kan apa? Kerana Tuhan buat ke kerana Tuhan kata? Sahih ayat ni kerana Tuhan kata ya. Fahna tak ke tu? Tak kena. Bukan kata Tuhan kata. Bukan Tuhan nak buat satu perkara, mu jadi, dia pun jadi lalu dah. Apa jadi turut mulut tak? Jadi turut mulut. Kalau gitu, kalau turut sini langit benda perkara menjadi tu bukan Tuhan buat. Salah bukan sini. Lepas Tuhan kata sendiri, mu tak percaya Quran, jeng lalu dah. Ni nak ayat kata Quran bukan sebagai orang, silap betul padi pun jelah. Sebab tu ulama je kira molek dengan kaedah balarah ke apa. Ni kita ada main ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tu. Cerekah lalu. Ayat sebuah nu oleh Quran sebuahnya mana? Ni kita dengar kata ayat Quran gak. Jelah. Sebab tu tak boleh pakai zahir. Apa murad di sini? Ni kena pakai ilmu dah ni, kena serah pada ulama dah ni. Ulama jawab lagu mana? Yakni tu, ya ada dalam tafsir ya dah tu. Kita sama baca saat ni. Dia kata tamsil. Apa tamsil? Bandingi.
Banding apa? Bandingnya tamsil, bandingan panggil perumpamaan bagi hasil, bagi dapat barang yang bergantung irada Allah dengan tiada bertengkang. Kita panggil dengan tidak bertekai, tidak kain. Seperti kita katakan tekan, tidak bertekan. Tidak tekan. Seperti kita suruh kawan budak ataupun kita lari di satu perkara, dia jawab mulu, budak ni tekan molek. Tu lah. Maknanya kalau tekan berlamat teh ni pak selalu dah. Apa? Nak tamsil nak ayat kata bila kata Tuhan buat satu perkara tak berlamat dah, pakai segera jadi. Tu nak tamsil panggil isti'arah tamsiliyah di sini ni. Nak panggil dia lah. Isti'arah tamsiliyah gitu gini, macam-macam kecek penjemeh. Banyak ilmu dah Quran ni. Bukan semata-mata nak ambil hidup di Arab 4-5 bulan boleh kecek Arab. Pandai nak ajar Quran dah. Bukan dia. Hidup sebentar mari buat tab kecek Arab dah. Allahnya megah ke kita gak. Wala a'udzubillah. Allah ni orang panggil nak kinayah daripada mana ni? Kinayah daripada segera jadi benda tu. Kinayah daripada cepat jadi. Lulus selalu dah, tak ada tekan apa dah. Bapak Tuhan buat maka jadi, tak ada sutuk. Ya ada kadang-kadang pekerjaan kita ni buat tak ada sutuk kat mana kita ni. Buat jadi galah, buat jadi tak berjaya semua. Tu kita ada Allah Taala pak. Jadi seolah-olah kalau supaya kata je. Pada kata pak perut jadi halu dah. Dah dah. Tu kinayah orang panggil isti'arah tamsiliyah. Nak kinayah daripada cepat segera ke jadi benda tu. Bukan nak ayat kata ayat ni diri perkara tu jadi dengan kerana Tuhan kata tu. Dengan kerana Tuhan suruh kata. Macam ambil kah dengan nun mari bukan. Bila katanya nak buat satu-satu perkara, ya ambil kah dengan nun mari hubung. Dah bukan makna gitu. Nak ayat kata segera bahkan kalau kah dengan nun tu gak dekat sangat kita sebut kun. Gitulah. Ayat ni nak seakhir-akhir dalam surah Gabah, surah Yasin dah di akhir-akhir dah. Bunyi kena dah dalam surah Yasin dulu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tu tak boleh ambil kalau nak ambil zahir ayat. Tengok dalam surah Yasin pun ada dalil kata Tuhan nak buat satu perkara pada Tuhan royak aja. Tak ada kena duk buat kali. Tuhan kata pak jadi. Sini dosa. Lerak tabak habis. Sebab tu ngaji Quran, ngaji cara baca tak apa, tak ada silap mana. Ngaji tafsir ni gak silap farak kalau kita tak kena. Insyaallah lorang gak masuk tak kena. Kadang-kadang masuk cari pintu nak tubik tak jumpa. Sesak dalam tu. Itulah dia. Sebab tu beringat kita duk dengar tafsir Quran berapa tu, jangan semata-mata tafsir Quran selalu dah kita percaya, kena timbang molek. Quran belako, pakak-pakak Quran belako tapi itulah tempat pegang tu. Dimakianlah ayat-ayat lain kena pakai kaedah, ayat mutasyabihah, ayat yang jadi keliru dah. Duk ayat kata Tuhan duk sebelah atas, ada Tuhan pasal turun naik, dan ayat dalam hadis. Ada pula dah Tuhan pasal ada tangan. Tu dia, Tuhan duk di dalam langit, Tuhan duk sekali dengan kita. Macam-macam ayat tu. Kalau pakai Zuhir sengerti sama-sama Quran tu pakai pelagangku. Bobak-bobak. Berlawan dengan perkataan Allah Ta'ala sendiri. Sebab tu ulama' dia telah kupas tubik siap dah. Beri buah kita makan siap-siap. Pendek kata, nak lepas gak ngaji sifat 20 yuhai molek cukup. Tu asal klik pada akidah kita. Baik. Kemudian sambung firman Allah Ta'ala lagi. Wa qala patu baik ki hazak ni dah, maka jadi ia, bukan maka jangan ia tu. Tamsil bagi hasil barang yang bergantung irada Allah dengan tiada bertekan, kita panggil kain. Tekan panggil. Budak ni tekan weh. Jadi bila kata ada tekan, ya lambat sikit.
Wa qala allazina la ya'lamun. Ini firman Allah Ta'ala untuk nak mempersabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana kaum-kaum Nabi kita duk kata ke Nabi dah. Jadi bukan Nabi kita saja dak, Nabi-Nabi dulu pun supalah. Nabi-Nabi dulu pun umat-umat dia, kaum-kaum dia pakat duk kata ke Nabi. Jadi bila kata Nabi dengar ni gak, jadi tak ada rasa tak ada apa. Maknanya orang dulu pun kena kata ke orang, kena kata ke umat juga, dia pun tak ada apa. Seolah-olah dah orang panggil tasliyah, nak mensabarkan Nabi kita. Ni Tuhan sendiri. Tu dia orang panggil penguat. Di sana panggil menguat. Tu dia semangat. Ataupun bahasa Sia panggil rang bandan cai panggil. Ni ayat ni nak panggil rang bandan cai Nabi ni. Apa Tuhan kata? Wa qala allazina la ya'lamun, dan telah berkata oleh sekalian yang tiada berilmu. Ia tak tahu apa sekarang lah, ia tak ada ilmu ni. Berkata oleh sekalian yang jahil lah. Yang jahil supaya menatai dah, bahkan lebih sesak lagi. Tuhan kata dalam Quran, balhum adall. Allazina la ya'lamun. Dan telah berkata oleh sekalian yang tiada berilmu, yakni yang jahil, yang tak tahu apa, bahkan sesak lebih dah menatai lagi. Siapa dia orang yang tiada ilmu ni? Arti kata kafir Mekah. Perkataan kafir Mekah kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesukir sikit. Ayat kata kafir Mekah. Sedangkan surah Baqarah ni surah apa Surah Madani. Itu surah Madinah. Madaniyah. Surah Madani ni ayat Quran yang turun selepas Nabi kita duduk di Madinah dah. Ya, kalau ayat Makki, ayat yang turun belum daripada Nabi kita pergi Madinah, belum hijrah. Adapun surah Baqarah ni Madaniyah. Pas Madaniyah kok mana mari cerita Mekah? Ni ulama duk jawab banyaklah, bagaimana beberapa kali kita lepas dah. Dia kata kafir Mekah. Ada setengah ulama kata dak, ayat ni tertentu bagi ayat Mekah ni. Ya, ada kadang-kadang dalam satu surah tu ada ayat Mekah, ada Madinah, campur-campur pergi mari. Dah juga. Tapi hak jawab paling apa nama ni paling dekatnya, ulama jawab kata dak, oleh kerana ayat Mekah surah-surah Madinah lah ni. Tapi oleh kerana Nabi jawab kerana orang kafir Mekah tu seolah kata utuh suruh tanya Nabi kita masa Nabi kita duduk di Mekah. Tu ayat jawab. Jadi jawab apa ni kena dengan ahli Mekah ni, tapi jawab masa duduk di Madinah. Dijawab gitu. Ni jalan ni ayat ni. Wa qala allazina la ya'lamun, dan telah berkata oleh sekalian yang tiada berilmu. Orang tak tahu apa sekarang, orang jahil, babuk, tak tahu apa-apa pun. Artinya kata kafir Mekah, kata tu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia kata? Laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Tu makulul qauli, perkataan dia terhadap Rasulullah. Dia katakan apa kena? Apa ni laula? Laula tahdidiyah. Halan asalnya. Laula bagaimana? Halla yukallimuna Allah, tuntut dengan secara kerah. Hanya kau tekan. Apa kena? Apa kena? Tiada berkata-kata akan kami oleh Allah Ta'ala sendiri, kata engkau itu rasulnya, atau ta'tina ayah, atau engkau bawa datang akan kami mukjizat daripada kami, tuntut atas kebenaran engkau. Kenapa? Apa kena? Gano tu dia. Apa boleh Allah tak royak sendiri kata muni rasul. Ataupun membuat datangkan mukjizat kami tuntut tu di atas kebenaran tu. Buat apa?
Sekaligus ni kita ni seolah kata kita tak ada nak jadi Nabi seolah-olah dah. Nabi Muhammad dia tak ada duk minta, tak ada duk cari suara dah. Nabi ni hak Tuhan latih suku. Ada pun kita nak latih satu-satu, kita cari suara, minta ke orang dah. Tu dia berguna. Dia berguna lalu. Sehari tu, sehari ni, butir tu, butir ni. Macam-macam lah. Dunia. So dia dah. Ni dak latih Nabi, tak ada. Tuhan nak latih. Aku nak latih mung. Aku nak latih mung. Mari Nabi duduk dalam gua tu, mari peluk. Mung baca. Mung baca. Iqra. Ma ana aqra'u, aku nak baca. Apa Nabi kata? Peluk lagi. Nak nyawa tak boleh. Iqra. Baca olehmu. Ma ana aqra'u, aku nak baca gapo. 2-3 kali duk peluk lepas. Tu barulah Jibril tu, apa nama tu? Jibril tu baru tarik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barulah orang panggil Jibril tarik, dia turun pergi. Dia tak ada nak. Kalau turun semua, ini tundai perintah. Tiba-tiba dia menyapa apa hak Allah Ta'ala suruh menyapa, suruh rakyat. Duk rakyat apa Allah Ta'ala suruh rakyat tu gak. Umat dia, kaum dia pakai duk kata. Rakyat pada tak percaya. Buat apa tak rakyat? Allah tak rakyat sendiri katamu Nabi. Kena Tuhan tak rakyat sendiri. Katamu Rasul. Ataupun muwarilah mukjizat tanda-tanda hak kami nak tu. Katamu Rasul. Dia nak ya. Jadi Nabi pun jadi sekaligus Allah. Itulah Tuhan persobar ke dia. Kadzalik, seperti yang dimakan itulah, supatulah dimakan itu perkataan saat ni. Kadzalik, yakni seperti berkata mereka itu puak-puak Mekah tu. Qala alladzina min qablihim, berkata oleh segala mereka yang dahulu daripada mereka itu. Supatulah orang-orang dulu. Apa dia orang-orang dulu, mereka yang dulu-dulu? Bayar pada kata allazina min qablihim. Nak bayar ni daripada segala kafir umat yang dahulu kala. Kafir umat dulu kala supatulah berkata, takluk pada kata berkata bagi anbiya mereka itu, bagi segala nabi-nabi mereka itu. Soalan kata bukan mu seorang dak Muhammad. Hak kaum duk kata duk minta mu begitu wakponya Tuhan tak royak sendiri. Kata mu nabi, Allah yang bertenggak. Tak ada yang duk mengaku. Apa mu tak Tuhan royak sendiri kata mu ni nabi lagi rasul. Ataupun wak datang, wak mukjizat hak kami nak. Di atas benar tu. Wak gapo hak kami nak ni. Muhammad. Puak dulu pun lagu tu juga. Tengok. Puak Bani Israel kita lepas dah cerita. Nak minta tengok Tuhan. Tak pada. Kami tak akan percaya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tak akan percaya. Bagi engkau hai Musa sehingga kami tengok Allah terus. Tak ada dengar suara saja. Dia kecek dia dengar dah suara. Dia kata kami tak akan beriman sehingga kami tengok Allah terus. Nak minta. Kalau minta tak beriman tak. Lepas sekarang. Lagu tu lah. Umat dulu supaya tu Mama. Tu bawa ayat lagu tu. Kalau gitu tak ada lupa. Sebab ada contoh lagu tu dah dulu. Lepas tu umat aku pun supaya tu lah. Supaya kadang-kadang ada juga kita mari lemah semangat dah itu. Mari lemah dalam kerja bergapo. Kalau bak kerja bak dunia, kerja berkebun, kerja bergapo, orang baru-baru dah. Orang muda-muda ni baru nak buat kebun. Gi pai pani tebal hutan tua dak. Tanah kosong. Hutan cerai saja masalah. Tugak tengah-tengah duk tebal duk itak leh demo boleh makan belaka kita baru duk menebal kayu besar-besar saja. Lepas menebal kena duk bakar pula dah mari lemah. Allah lemah bila nak boleh makan ni. Mari satu orang kata, "Hei, aku hari tu lebih teruk demung lagi. Lah ni jalan rapat kebun. Apa dah kita je. Hari tu kena duk pikul beras jauh apa kilo masuk dalam. Tak main nak. Tu apa mempersabar. Tu kita banding hak dunia.
Duk kaluk lah ni, awak kebun diri siapa takak bukit-bukit dah itu. Mak tu cak bukit tu. Kawan apa sebab hotel tua nak tebal juga nak tanah diri. Mari lemah lah je bercungak sekaligus lah. Mari lemah masa tak mau semalam muka jauh lah weh. Mari sore Tuhan, hei aku itu teruk lagi. Ni berjalan siapa rapat kaki bukit, tak ada kena Allah siapa mutut tempat siapa kaki bukit. Aku itu berjalan berkelo-kelo siapa kebun. Setara ni ya mu ni. Tu kan tak ada boleh tu gak. Kau tambah semangat. Tu bab ni pun supaya tu lah. Dalam bab amalan harian kita, ibadat harian, tengok dalam menyapa pakai wahyu Rasulullah, tengok ni. Ni sekali-sekala mari lemah. Nah, lepas tu Allah Taala mempersabarkan. Qad bayyan mana nak ni? Kadzalika qala allazina min qablihim mithla qawlihim kata mereka orang-orang dulu daripada kamu seumpama perkataan mereka itulah. Gapo seumpama perkataan dari mereka itu? Daripada ta'annud. Ta'annud ni orang panggil nak menyatakan wajah kata supo. Wajah mu masalah di antara umatmu ni dengan umat dulu Muhammad. Seumpama perkataan mereka itu, gapo dia? Perkataan mereka itu daripada ta'annud. Apa ta'annud? Menyakiti dan menyusahi, duk susah, duk suruh borak wari benda hak tak boleh nak wari. Supaya umat Nabi Musa Bani Israel duk suruh nak tengok Tuhan sedekah bukan tempat dia dunia ni. Surga tak apalah, tu menyusah. Tu Tuhan suruh tengok di bukit tu. Yang mati habis 70 orang kali Musa diri. Tu Musa merayu nak suruh hidup balik. Siaplah ya Allah. Kalau mati aku kelih ni gak pakat tanyalah umat aku. Musa bawa pergi bunuh. Tak tu pula dah. Kat tuduh. Waktu ya Allah hidup semula. Hidup balik semula. Tu. Duk menyusah dan menyakiti dengan tiada satu. Dengan tiada satu kerana dengan tidak apa-apa duk susah. Dan tuntut mukjizat, duk tutup mukjizat. Tak boleh beri salah tak gitu dah. Tasyabahat qulubuhum, telah menyerupai segala hati mereka itu pada kufur. Segala hati mereka itu menyerupai pada kufur, sama-sama kufur ya. Dan inad, ya katanya dengki. Inad ni engkar dengki padanya. Ada engkar padanya. Wal inad fihi fil kufr, pada kufur. Ni tu bayu royak tu. Ini ni kata dianya tasliyah. Ayat ini ni tasliyah, yakni ini ayat tasliyah. Apa tasliyah? Mengsabar bagi Nabi, yakni mengsabar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni mempersabarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Tu ayat sendiri. Sungguhnya telah kami nyata, yakni telah kami menyata. Bayyana menyata, mutaaddi. Sungguhnya telah kami nyata, yakni telah kami menyata akan beberapa banyak mukjizat. Banyak dah mukjizat bagi kaum yang yakin mereka itu. Bagi orang yang yakin cukup, tak nanti orang banyak. So tak apa dah bahawasanya mukjizat. Orang mukjizat tak seduk cari benda hak jadi susah. Ni Muhammad kalau mu nabi ngerti apanya tak wi Tuhan ayat dia kata mu nabi mu rasul ataupun mu rilah mukjizat hak kuno ni. Dia ada orang mukjizat aku tak ada nak. Dia minta dia nak. Ni kalau orang kita turut perut dah dia agak siap susah kita. Nak turut dia belaka. Susah. Duk tapel dengan orang agak. Kayak begitu, kayak begini. Kalau gitu, semua mukjizat aku telah beri dah bagi orang yakin cukup dah Muhammad. Bahawa itu mukjizat.
Ni duk kacau tutup cari mukjizat hak apa ni hak mu tak boleh beri. Bagi orang yang yakin cukup dah mukjizat mana-mana. Maka beriman mereka itu kaum yang yakin itu, maka tuntut ayat lagi serta ada padanya, maka tuntut ayat lagi, mana tuntut tanda mukjizat lagi serta ada mukjizat. Mukjizat ada dah duk nak lagi orang panggil apa tu? Itu ta'annud, orang panggil ta'annud. Apa dia? Menyakiti. Tu ta'annud. Menyakiti. Menyusahi orang lagu tu. Mukjizat dah ada dah kacau nak apa lagi, cukup yalah. Sebab tu bagi orang yang yakin, sepenuh-penuh yakin, beriman, cukup dah. Nah, cukup dah. Tak sarut turut area sangat tak sarut turut area sangat tu seolah-olah. Inna arsalnaka bil haqq. Tu kalau akbar, kalau kita nak berhenti situ tu, kita pegang dulu dua harakat. Jangan nyawalah. Bil haqq. Baru rembah. Bahawasanya telah kami suruh akan dikau jadi rasul ya Muhammad. Suruh jadi rasul dengan sebenar. Pada dah. Cukup dah. Kami sendiri suruhmu jadi rasul Muhammad. Pas kamu tak percaya, bergaduh pun dengan dia. Pas kalau tak percaya, bukan punahmu Muhammad, punah dia. Itulah. Kalau tak percaya, punah dia, bukan punahmu. Hakmu jadi rasul, kami latih, aku latih. Tak sabar saya Muhammad. Ya Tuhan. Tuhan panggil anak. Tasliah lagi tu. Basyiran wa nadhira. Utuh ke jadi rasul, utuh akadika jadi rasul dengan sebenar, kerana menyuka mereka yang menurut engkau. Menyuka dengan syurga. Orang turut engkau tu bersuka dengan syurga, dengan syurga. Dan menakut mereka itu dan menakut mereka yang tiada menurut dengan neraka. Maknanya menakut mereka yang tiada menurut, menakut takluk pada kata menakut dengan neraka. Orang tak turut engkau akan menakuti dengan neraka. Siapa-siapa dia tak turut, neraka. Itulah. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dan tiada ditanya akan dikau. Tak ditanya akan dikau daripada segala kafir yang mempunyai neraka tu. Kerana apa? Kerana mereka itu tiada beriman. Tak beriman. Tak apa, tak ditanya. Di akhirat esok tak akan soal. Tak akan tinok. Nah, di akhirat esok tu tak sadar bosan. Takut-takut muduk bosan ya. Takut tanya apa-apa tak beriman lagi Muhammad ni. Kamu tak beriman denganmu, kerana tak habis beriman ni. Tak apa, tak ditanya. Tiada ditanya akan dikau, hei Muhammad. Tak ditanya daripada segala kafir yang mempunyai neraka tu. Kenapa boleh tak ditanya? Kerana mereka itu, segala kafir tu tiada beriman. Mereka itu tak beriman. Patut engkau ni dan hanya atas engkau itu al-balagh. Gapo al-balagh? Al-balagh. Bahasa kitanya menyampai saja. Yang memberi petunjuk bukan kerjamu Muhammad. Murayak ya. Murayak ya. Murayak kalau dapat petunjuk tak apalah. Bukan kerjamu. Yang nak dapat berdapat beriman, nak boleh dapat keimanan bukan kerjamu. Kerjamu menyapa ya. Tengok Nabi asal habis-habis ke nak report saudara dia tu beriman. Nak Abu Talib tu beriman tapi tak ada arah. Mati dalam kubur atas kamar syuhud. Tu kok Nabi kita susah hati lah pak saudara seorang ni ya. Nyeduk rela dia, baik dengan dia, pero dia sapat besar dak, duk bela dia, duk kawal dia. Dia duk dakwah dia bela, dia duk kawal. Sedangkan dia tak beriman. Pak cik, katakanlah la ilaha illallah, tak apa hak lain lagi aku nak sanggup. Tu siapa darah tu Nabi kata ke dia. Pak cik bisa sanggup kata hak ni ya. Hak lain lagi tak apa, nak sanggup. Kata hak ni mucah ni ya. Boy nak kata nu ada lagi pak ulu balai, pak gugu dia. Abu Talib mu ingat agama tok nenek kita bergapo, tak lagi ingat tu. Ingat ketuk nenek.
Ada juga sebahasa kita dah. Siapa ke untuk nenek kita tengok fok itu fok gapo weh. Aduh fok gapo. Nah, tu tak berimeh sampai kesuk. Tak berimeh. Allah. Tapi tak berimeh pun dia kata waktu buat satu lagu. Dia tahu sangat kata agama Muhammad ni agama yang lebih. Dia tahu. Khairul adyan. Aku tahu bahawasanya sebaik-baik agama Muhammad. Tapi dia tak dapat hidayah. Itulah yang mati Abu Talib tu gak mendengung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga siapa kena ada Allah Taala tu mari daya semula pula mempersabarkan. Mana ayat ana innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita ingat ayat tu. Muhammad, innaka bahwasa engkau tu la tahdi man ahbabta, engkau tak boleh nak tunjuk akhir orang yang engkau sayang tu. Engkau tak boleh nak tunjuk. Bukan khijamu Muhammad. Khijamunya murayak ayo. Kebajikan bagimu mu kata ayo. Mu hajak ayo. Lepas tu nak jadi tak saya jadi bukan khijamu. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan tetapi Allah menunjuk akan mereka yang ia kehendak. Dia kehendak tak apa dapat tunjuk. Tapi khijamu tak ugi. Ini satu perkara yang jadi semangat bagi kita. Orang mengajak kebaikan, dia ajak buat baik walaupun tak berkesan tak ada tak berkesan bukan kerja kita. Kita kerja royak. Kita kerja mengajar. Kita kerja nasihat. Lagi. Tapi kesal tak kesal, bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Supaya ayat sini, wala tus'alu, dan tidak ditanya akan dikahi Muhammad. Tak ditanya di akhirat esok, tak ditanya an ashabil jahim, daripada ahli-ahli neraka jahim tu. Sebab apa tak ditanya? Kerana mereka tak beriman. Pak angkan ni menyapa saja. Wa antal balagh. Gitu innama alaikal balagh. Hanya di atas angka tu penyampai saja, rakyat hukum saja. Nak terima tak saya terima, ikut dia. Tu kerja aku. Tidak ditanya, tidak disoal. Lepas dah lah. Abad telah kita dalam rumah tangga bergapo tu kadang-kadang kawan anak kita tu kan. Ada. Ya ramai-ramai ada begitu begini. Tapi bab agama kita kena ambil padu. Manakala hak baik kita kena suruh. Hak jahat muka kita kena larang. Larang dah tak jadi. Tak apa dah kita orang tua. Larang dah ada arah dah. Suruh dah tak ada juga. Habis dah bukan kerja kita. Kerja kita. Duduk sekali dengan kita. Makan sekali dengan kita. Tapi dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Kita tak boleh reda. Rayak dah. Habis kita bukan kerja kita. Sebab ya Allah Ta'ala agama dia suruh kita betul jak daripada haluh-haluh lagi. Jak kecil-kecil lagi. Suruh semaya, suruh puasa royak, perkara-perkara yang berkait dengan agama masa dia umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun sebelum balik tu tu kerjaan kita tu. Tapi kerana di hujung jatuh tak jadi juga, tu bukan kerja kita dah lah. Surah kepada Allah Ta'ala dah. Itulah dia. Inilah agak panggil ayat-ayat semacam ni jadi hiburan. Jadi hiburan untuk mempersobatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dulu. Ayat lagi akan datang tu nak cerita kata orang Yahudi tak akan redha. Dia tak puas hati kita orang Islam kalau kita tak turut dia. Kita turut dia tu baru dia puas hati. Tu ayat lagi akan datang. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kita ikut agama dia baru dia kata buah hati, tak apa dah sin dah. Tu dia tu perangai dia lagu tu perangai dia. Nampaknya cukup setakat itulah dulu. Hari ni pada sebuah ni dah. InsyaAllah kita sambung semula lah. Cukuplah dulu. Wallahu a'lam. Ada nak tanya ke tak? Kalau tak ada tanya soal, kita nak berdoa lalu dah masa dia 5 minit dah. Ada dah? Cukuplah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة صلى الله عليه وسلم وقلبنا بنور معرفتك ربنا آتنا في الدنيا صلى الله وسلم على سيدنا الحمد لله